Jetty Singapore, welcome. Azmi. Oke, first time saya datang di Changi Village dan Azmi ajak saya pergi pantai ini. Dia kata ini jetty dia pergi ke mungkin Pulau Sempadan Kot. Ini naik kapal ni nak tu pergi pulau sana tu kan ada tempat tu. Itu nama Pulau Ubin. Oh, ini nama Pulau Ubin. Situ ada apa tau, sele, ada apa. Ada apa di sana? Pelancongan juga. Sana pun boleh barbecue apa, sele ada apa. Sini pun ada sele satu juga. Ni sini ada orang boleh memancing lagi ya. Perkampungan ke di sana tu Azmi? Sana? Sana tak ada kampung. Tempat bubuk punya orang. Oh. Okay. No riding dan no camping. Tapi untuk jogging boleh kot. Pokok apa nama ni? Pokok arah. Entah. Sembarang ni. Tapi lawa lah dia punya pokok-pokok ni. Besar lagi. Azmi kata ini pokok. Dia lagi tua. Iyalah. Tapi biasanya pokok besar begini kan ada penunggu. Itu mitos. Ini mungkin ada banyak bobok. Ini macam mangga. Yang ini Pulau Tekong. Ini Pulau Ubin. Ini Pulau Ubin. Apa kelebihan dia Pulau Tekong dengan Pulau Ubin, Azmi? Pulau Tekong dulu ada orang tiga. Sekarang di Army ada Army tempat itu. Army. Pulau Ubin dia ada sele, ada apa, tempat apa tahu, tempat pertanian lah. Oh, mantap. Ada apa tahu, ada sele banglo. Bagus lah tempat dia. Dengan pemandangan kapal terbang Air Asia. Biasa hari berapa banyak orang ni, Azmi? Ramai, sini ramai. Setiap hari ke? Setiap hari, ramai. Ini banyak orang. Tapi sekarang dia masih siang, sedikit orang. Petang-petang kot banyak. Nah, ini. Itu kapal nampak? Tongkang. Tongkang kapal lah. Kapal? Tongkang Singapura tak ada lagi. Oh ya guys, tongkang Singapura tak ada? Ya, tak lagi. Okey, baiklah. Kita pergi sana pula ada apa tahu, orang main pelayaran. Okey, orang. Sini boleh santai ya. Ni pemandangan pantai. Sungguh indah. Ini yang Azmi bagi tahu aku, dia nak saya tengok ni tempat. Tapi nak kena jalan kaki jauh. Tak apa. Sampai ini je lah. Payung dah terbang. Menyung di sini. Apa dia macam ni? Macam ni dia kata dah begini. Aku tak tahu, ini baru. Ini dia baru bikin. Oh, ni baru bikin ah. Oh, dia cakap macam ni. Inilah. Satu dia kata. Satu. Seram aku tengok tangan tu. Macam betul. Ini diorang duduk sini lah. Tongkang dah lalu sana. Kita orang panggil tongkang lah itu, Azmi. Situ makan seafood. Situ sedap lah. Seafood. Atas situ ada sele. Sele dia nama. Itu apa, Azmi? Macam perbandaran je. Itu yacht lah. Tempat diorang punya apa ni? Pergi naik yacht. Kau tahu yacht? Tak tahu. Yacht macam apa, kapal layar. Oh, macam tu. Okey. Baik, bagus pencerahanmu Tuan Azmi. So, hari ini kali pertama aku jalan-jalan di pantai sini. Apa nama pantai ni? Changi Village. Changi Village. Changi Village di Singapura.
Okay lah, cuaca di sini agak baik hari ini. Tapi saya terpaksa pakai cermin mata Azmi sebab panas. Azmi kasih pinjam aku. Azmi good boy. Oke, next day saya akan berkongsi pula kapal terbang yang turun. Bahagian keadaan sini agak baik lah. Kalau bercamping ini, berkelas ini kan baik, bagus. Tapi sini tak dibenarkan. Ih, first time aku nampak burung kakatu warna putih banyak. Tempat kau tak ada? Ada, tapi yang liar macam ni. Allah. Nah, ini burung kenyalang. Burung kenyalang pun ada pelbagai. Ni burung kakatu putih. Burung apa? Ni burung kenyalang. Kenyalang. Aku tak tahu. Oh, Sarawak ini, ada. Oh, ini Sarawak Sabah ada. Lambang kan? Ya. Lambang. Boleh dekat ni. Pelan-pelan aku dekat. Pergi je, dia tak takut dah. Iya, tapi dia terbang. Tak. Pelan-pelan lah. Sini dekat. Sini gambar habis muka dia. Kan? Burung kenyalang. Kau ambil gambar je, cakap. Halo. Halo. Ni burung kakatu tadi. Ada. Ini macam canary ya. Ya. Ini anak dia lah. Ni warna putih. Jarang saya nampak yang putih. Ni burung kenyalang. Ada dua. Yang dekat bawah sana satu. Dia tak takut lah. Lagi dekat. Ini mungkin dia jinak kot. Dia tak lari pun. Iya bah. Dekat Singapura ada burung kenyalang, tapi macam ni lah. Dia lari sudah dapat. Yang penting aku udah nampak. Naik basikal ni. Basikal ni kalau kita nak apa ni, nak ambil dia, kita nak kena apa ni, download dia punya app. Lepas tu dia buka pakai kita punya app. Lepas tu kita nak, bila kita nak pakai, kita nak letak mana-mana tempat tu, pergi Tampines ke, tempat square gitu. Nak kena letak balik. Baru kita tak payah duit. Begitu Ini naik basikal ni semua free. Cuma kena ada app dia saja lah. App dia je. App dia aja. Hello Ride. Hello Ride. Singapura kelebihan utama dia, mana-mana tempat ada basikal macam ni kita free saja pakai. Tapi kalau malam-malam jangan suka pergi sini, pasal sini banyak bapuk sini. Banyak bapuk Betul. Ini banyak bapuk. Alamak, ini yang kena elak ini kalau bapuk. Oke, sampai di sini saja vlog saya. Terima kasih kerana menonton. Nanti vlog seterusnya saya akan buat, tapi saya tahu bila. Dan hari ini sebenarnya saya teruja sebab first time datang di pantai Singapura sini, Changi Village. Dia ringkas tapi bagi aku sangat indah sebab saya orang Sabah. Memang kami banyak laut lah di sekeliling kami, tapi berbeda lah kalau kita pergi negara lain kan. Dan apa-apa pun terima kasih kawan saya Azmi sudah menemani saya jalan-jalan, and bye-bye.